Siapa cakap pergi camping tak boleh masak western? Saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat spaghetti Alfredo. Mula-mula kita rebus dulu spaghetti tu. Agak-agak dia al dente, kita angkat lah. Dia macam kenyal-kenyal sikit. Tak keras, tak lembut. Sedang elok. Masukkan minyak secukupnya. Kemudian kita masukkan bawang putih. Jangan lupa tomato cherry pun masuk juga. Kacau. Dah naik bau cantik dah macam itu. Dan kemudian masukkan udang. Kita masuk udang ni, dia agak-agak je lah. Dah elok masak dah macam tu. Apa lagi? Masukkanlah santan rasaku. Rasa yang ku rindu. Tambahkan juga sedikit air rebusan pasta tu tadi. Dan lepas tu kita masukkan Parmesan cheese. Chili flake boleh tambah juga. Dan kacau sehingga kuah pekat. Kita boleh tuangkan kuah ke dalam spaghetti yang telah kita rebus tadi. Selamat mencuba dan selamat berkemping.